Assalamualaikum. Untuk sesi kali ini, jom kenali apa itu duhun dan bahur. Jom kita kenali dua wangian tradisi Timur Tengah iaitu duhun dan bahur. Duhun ialah cebisan kayu gaharu yang direndam dalam minyak wangi seperti kasturi, amber atau mawar. Ia dibakar di atas arang untuk mewangikan diri, pakaian dan rumah. Digunakan juga dalam majlis adat selepas mandi dan sebagai simbol kemewahan di negara Teluk. Bahur pula ialah campuran kayu wangi dan serbuk aromatik berbau manis, floral dan pedas. Biasanya digunakan untuk mewangikan rumah terutama pada hari Jumaat atau sambutan khas. Duhun lebih kepada wangian diri dan adat. Bahur pula lebih ringan dan sesuai untuk kegunaan harian di rumah. Duhun atau bahur, dua warisan harum yang kekal relevan hingga kini. Yang mana satu pilihan anda? Follow dan repost Trader Gaharu untuk siri seterusnya.